tulang-tulang orang miskin yang tak bernasib baik ni, bila diorang mati, diorang akan bangkit menjadi Gashadokuro. Macam racist pula bunyi dia. Assalamualaikum, selamat datang ke Amris TV. Okay, macam dekat tajuk, aku nak straight to the point, aku nak beritahu korang. Dekat Jepun ni ada dua jenis hantu, iaitu Yurei dengan Yokai. Yurei ni bermaksud manusia yang mati, kemudian dia bangkit dan hidup semula untuk menjadi hantu lah. So Yokai ni pula adalah makhluk mitos ataupun urban legend yang dari mulut ke mulut dan jadi macam sebahagian daripada cerita rakyat diorang lah. Macam kita dekat Malaysia, kita ada apa? Kita ada Volkswagen kuning, kita ada hantu karak, kita ada penanggal, semua benda tu. Kita tak tahu benda tu wujud ke tak, tapi kita tahu sebab daripada mulut ke mulut. Orang tahu pun sebab orang bercerita dan ya, itulah terms yokai untuk Jepun. So macam korang dah baca dekat tajuk tu, aku nak berceritakan tentang 6 hantu-hantu yang ada dekat Jepun yang boleh dikatakan menyeramkan dan mengerikan, sebab mostly hantu-hantu yang aku kaji ni semua melibatkan kematian. So ini dia, Kuchisake Onna. Kuchisake Onna ni adalah Yurei moden yang sangat jahat. Nama dia sendiri kalau kita translatekan menjadi manusia mulut terkoyak. So kalau nak ikutkan legenda, Kuchisake Onna ni sebenarnya dia dihukum oleh suami dia sendiri sebab bersikap curang dan berzina dengan lelaki lain. Depan mata suami dia sendiri, suami dia nampak dia curang dengan lelaki lain. So suami dia buat apa? Suami dia ambil pisau, ambil benda tajam, aku tak tahulah dia ambil apa, dan dia kelar pada hujung mulut ni sampai ke telinga. Kalau aku nak bagi perumpamaan, lebih kurang macam Joker lah kan. Tapi Joker dia lukis, tapi ini betul-betul dia kelar mulut isteri dia ni daripada hujung mulut ni sampai ke hujung telinga ni. Kau bayangkan macam ni. Dan kalau nak ikutkan cerita demi cerita, Kuchisake Onna ni muncul sebagai seorang wanita muda yang cantik memakai topeng sambil memegang senjata tajam macam gunting atau pisau. Dia ni akan mendekati mangsa dia pada waktu malam dan bertanyakan, "Watashi kirei?" Maksud dia, saya ni cantik tak? Dan kalau korang jawab tak, korang akan dibunuh serta-merta dekat situ. Macam mana kalau korang cakap ya kan? Kalau korang cakap ya, kau cantik, dia akan terus buka topeng muka dia dan tunjukkan muka dia yang seram dengan mulut terobek macam tu, dengan gigi yang tajam. Dan dia terus terekam muka korang dan dia robek muka korang sama macam muka dia. Dan dia akan tanya balik, macam mana dengan sekarang? Still cantik lagi ke? Kalaulah korang terserempak dengan Kuchisake Onna ni, memang situasi kalah-kalah lah. Korang jawab tak kena bunuh, korang jawab ya pun kena bunuh. Yuki Onna. Pada siapa yang pernah pergi Jepun, mana tahu korang pernah tersempak dengan seorang wanita yang cantik, berambut panjang, kulit putih, lembut, jalan seorang-seorang tengah-tengah musim sejuk tu kan. Macam ala-ala Elsa Frozen. Kalau pernah, mungkin yang korang nampak tu adalah Yuki Onna, atau membawa maksud wanita salji. Bila dia berjalan atas kawasan yang penuh salji, korang takkan jumpa nampak dia punya kesan tapak kaki dia. Mostly cerita-cerita Yuki Onna ni berasal daripada tempat bersalji dekat utara Jepun. Contoh tempat macam dekat Omori dan Akita di wilayah Tohoku. Ada beberapa versi Yuki Onna ni adalah pontianak salji yang menyedut jiwa-jiwa mangsa dia. Macam korang tengok cerita-cerita anime hantu, tipikal cerita anime hantu lah. Dalam versi lain, dia ni menggunakan kecantikan dia untuk memikat atau menggoda lelaki yang lemah untuk follow dia, tinggal dengan dia dan biarkan lelaki itu membeku dan mati. Ada yang kata Yuki Onna ni adalah wanita cantik yang dibunuh di dalam salji dan dia bangkit menjadi hantu untuk buat perkara sama, untuk balas dendam. So dia tak spesifik siapa yang bunuh dia lah, but siapa yang bernasib malang terserempak dengan dia kena bunuh, itulah yang dibunuhnya. Chochin Obake. Chochin Obake ni adalah hantu tanglong. Dia ni sebenarnya tak ada niat jahat pun, tak macam hantu-hantu sebelum ni. Dia just nakal. Dia suka kacau orang, dia suka jeli lidah, suka putar-putarkan mata dia. Bila orang takut, dia tergelak terbahak-bahak, dia terhibur. Itu je yang dia nak sebenarnya. Menurut legenda, tanglong biasa boleh bertukar menjadi yokai setelah dia digunakan selama 100 tahun. Kalau nak ikutkan kepercayaan agama Shinto kuno Jepun,
semua benda mati ataupun semua objek ada jiwa, ada roh dia. So dari situ terjadilah sebuah cerita rakyat iaitu Cocin Obake, iaitu Tanglong boleh bertukar menjadi yokai, boleh bertukar jadi hantu dan mengacau budak-budak yang lalu lalang. Tak kisahlah budak-budak ke, kat mana-mana ke. Cocin Obake ni pun banyak sebenarnya dia buat cerita. Kalau korang tengok cerita Power Rangers ada hantu Cocin Obake ni. Kalau korang tengok cerita-cerita hantu lama Jepun pun ada Cocin Obake ni. Dia memang popular, memang cerita rakyat yang popular lah. Korang boleh cari, korang boleh buat research sendiri, korang boleh tengok cerita-cerita yang ada hantu Cocin Obake ni. Jorogumo. Hantu laba-laba penggoda ni dia berasal daripada laba-laba penenun berbola emas yang betul-betul wujud. Dia tak besar pun, dia besar dia dalam 2.5 cm je dan dia dijadikan burung kecil sebagai mangsa, sebagai makanan dia lah. Dan laba-laba ni kita boleh jumpa dekat mana-mana pun dekat Jepun tu. Legenda menceritakan bahawa apabila seekor laba-laba ini mencapai usia 400 tahun, dia akan berubah menjadi Jorogumo dan ada selera makan terhadap lelaki muda dan dia dah hilang selera untuk makan burung atau serangga. Selera dia hanya untuk memakan lelaki muda sahaja. Jorogumo ni kalau nak digambarkan, dia ni macam wanita cantik tapi berkaki laba-laba dan dia punya keliling ni ada kerangka-kerangka mangsa dia, macam tengkorak-tengkorak mangsa dekat keliling dia lah. Jorogumo ni menggunakan bahagian manusia yang sangat memikat untuk menggoda lelaki untuk ikut dia pulang ke rumah dia orang. Dan disebabkan tu lelaki tu akan terperangkap dalam sarangnya dan diorang akan melahap mangsa dia dengan perlahan-lahan. Aku just boleh tolong korang bayangkan laba-laba yang besar macam orang, muka macam orang, and then badan dia badan laba-laba dan melahap korang dekat depan mata orang. Especially lelaki muda macam aku. Gashado Kuro. Kalau nak ikutkan legenda Jepun menceritakan bahawa tulang-tulang orang miskin yang tak bernasib baik ni, bila diorang mati, diorang akan bangkit menjadi Gashado Kuro. Macam racist pula bunyi dia. Kalau nak ikutkan cerita, dulu ada kampung-kampung yang dilanda kebuluran dan penyakit yang menyebabkan ramai ataupun satu kampung tu mati. Dan disebabkan diorang ni tak dikebumikan, so orang Jepun percaya roh-roh tu ataupun tulang-tulang tu akan bergabung dan menghasilkan satu kerangka yang besar. Korang boleh bayangkan dia punya besar dia macam mana sebab diorang dah gambarkan 15 kali ganda daripada saiz manusia biasa. 15 kali ganda, bukan 2 kali ganda, bukan 3 kali ganda, 15 kali ganda besar daripada saiz manusia. Korang boleh tengok yokai ni pada ukiran terkenal yang selalu dicetak pada postcard, t-shirt, bendera yang dihasilkan pada tahun 1844, iaitu Takishasha the Witch and the Skeletal Spectre. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, but itulah dia. Gashado Kuro ni kalau nak ikutkan cerita rakyat Jepun lah kan, dia ni hantu kerangka ataupun hantu tengkorak yang memakan pengembara yang mengembara sorang-sorang. Macam mana? Dengan menggigit kepala mereka, melahap tulang dan meminum darah pengembara macam Dracula lah. Senang cerita lah, macam Dracula. But dia tulang, dia hantu, dia tulang 15 kali ganda daripada saiz manusia. So korang bayangkan sendiri. Kappa. Kalau aku dah buat list Yurei dengan yokai ni, memang takkan lengkap lah kalau aku tak masukkan Kappa sekali. Sebab Kappa ni memang dah popular sangat dah. Memang dia dah termasuk dalam agama, dalam budaya, dalam sejarah orang Jepun ni. Sampaikan ada sushi yang dinamakan sepenuh hantu Kappa ni, iaitu Kappa Maki. Bermaksud cucumber roll ataupun roll timun. Ya, roll timun. Kappa ni dia macam makhluk kecil, macam manusia juga, tapi dia mempunyai cengkerang macam penyu, kulit hijau bersisik dan sebuah piring dekat atas kepala dia yang mesti diisi dengan air setiap masa untuk terus hidup. Dan Kappa ni tinggal di sungai-sungai, tasik dan laluan-laluan air dekat Jepun tu lah. Kalau nak ikutkan dalam agama Shinto, Kappa ni dia dihormati macam Tuhan air. Kalau nak ikutkan patung-patung dia banyak kita boleh jumpa dekat kuil-kuil Jepun, dekat tepi-tepi tasik. Dekat cerita kartun-kartun pun, cerita anime, banyak patung-patung Kappa ni sebenarnya. Perkara biasa ataupun sifat-sifat yang kita boleh nampak dekat Kappa ni, dia ni memang sukakan timun. Dan dia ni bersifat yang tak mungkir janji. Selain daripada sukakan timun, dia ni juga suka usus mentah manusia. Kappa ni ada versi lain, dia ada versi bandar. Versi bandar ni pula dia lain sikit. Dia ni suka tarik kanak-kanak dan haiwan ke dalam air
sampai dia orang lemas dan terus memakan dia. Itu taktik ni dah dapat makanan lah kot, sebab dia ni kan suka usus manusia, usus mentah manusia. So itu taktik dia untuk dapat makanan. Sebab itu dia jadi versi bandar, versi kampung pula jadi Tuhan. So aku pun pelik sebenarnya. So itulah dia 6 hantu-hantu Jepun ataupun korang boleh panggil Yuri ataupun yokai. Siapa yang peminat anime ataupun peminat Jepun, confirm korang tahu yokai tu apa. Siapa yang pernah main Phasmophobia, korang tahu Yuri dengan yokai tu. So aku nak korang komen dekat bawah. Aku nak tahu korang suka cerita hantu yang mana, korang suka hantu apa, kenapa korang suka hantu tu, kenapa korang suka cerita hantu tu kan. Pada aku suka Kushisaki Onna sebab aku tak tahu lah, maybe aku memang suka cerita yang ngeri, kejam. Aku tak tahu tu. Aku pelik sebenarnya. Okay, aku rasa aku tak ada benda dah aku nak bebel. So pada yang baru datang, aku harap korang boleh consider subscribe ke channel ni. Aku harap korang boleh consider untuk tekan like, tekan subscribe dan turn on the notification bell supaya korang boleh supaya korang tak terlepas video-video aku post. And siapa yang dah subscribe aku ucapkan thank you so much. Aku tak tahu nak balas budi korang macam mana. Macam biasa, I love you guys. See you in the next video. Bye.